Akan berlangsung pada sebelah malam. Berikut adalah jadual perlawanan antara Selangor FC menentang Buriram United final leg pertama ASEAN Club Championship Piala Shopee musim 2025-2026. Final leg pertama ASEAN Club Championship Shopee Cup musim 2025-2026 bakal menjadi tumpuan utama peminat bola sepak Asia Tenggara apabila wakil Malaysia, Selangor FC, dijadualkan menentang kelab gergasi Thailand, Buriram United, dalam satu aksi penuh prestij yang akan berlangsung pada malam hari. Pertemuan dua pasukan besar ini bukan sahaja membawa maruah kelab masing-masing, malah turut menjadi simbol persaingan hebat antara Liga Malaysia dan Thailand yang sejak sekian lama terkenal sebagai antara liga paling kompetitif di rantau ASEAN. Perlawanan akhir ini dijangka berlangsung pada Rabu, 20 Mei 2026 di Stadium MBPJ, Kelana Jaya, yang pastinya akan dipenuhi ribuan penyokong setia Selangor FC. Suasana di stadium dijangka cukup meriah dengan lautan merah dan kuning menghiasi tempat duduk penyokong tuan rumah. Selangor FC yang terkenal dengan sejarah panjang dalam bola sepak Malaysia kini berpeluang mencipta satu lagi detik gemilang sekiranya berjaya menundukkan Buriram United dalam aksi pertama final tersebut. Bagi penyokong Selangor FC, kejayaan mara ke pentas akhir Shopee Cup merupakan satu pencapaian yang amat membanggakan. Pasukan gergasi merah itu telah mempamerkan aksi konsisten sejak peringkat kumpulan sehingga ke separuh akhir. Mereka berjaya menunjukkan disiplin permainan yang tinggi, selain kekuatan jentera serangan yang tajam serta pertahanan yang semakin kukuh sepanjang kejohanan berlangsung. Semangat juang pemain juga dilihat menjadi faktor utama kejayaan mereka melangkah ke final. Dalam perjalanan menuju ke final, Selangor FC berjaya menyingkirkan wakil Vietnam, Nam Dinh, menerusi kemenangan agregat 4-1 di separuh akhir. Prestasi cemerlang yang dipamerkan ketika menentang kelab tersebut meningkatkan keyakinan penyokong bahawa Selangor FC mampu melakar sejarah baharu di peringkat Asia Tenggara. Para pemain turut dilihat semakin matang dalam mengawal tekanan ketika beraksi dalam perlawanan besar. Sementara itu, Buriram United hadir ke Malaysia dengan reputasi yang cukup hebat sebagai salah satu kelab terbaik Thailand. Pasukan ini terkenal dengan corak permainan pantas, agresif dan penuh disiplin taktikal. Pengalaman luas mereka di pentas antarabangsa menjadikan Buriram United lawan yang sangat sukar untuk ditewaskan. Kelab tersebut juga memiliki ramai pemain berkualiti yang mampu mengubah keputusan perlawanan dalam sekelip mata. Perjalanan Buriram United ke final juga bukan sesuatu yang mudah. Mereka terpaksa berdepan cabaran sengit daripada Johor Darul Ta'zim di peringkat separuh akhir sebelum akhirnya menang dengan agregat 4-3. Perlawanan tersebut dianggap antara aksi terbaik dalam kejohanan musim ini kerana kedua-dua pasukan saling berbalas serangan dan mempamerkan intensiti permainan yang sangat tinggi sepanjang 90 minit. Jurulatih kedua-dua pasukan pastinya sedang merancang strategi terbaik bagi memastikan pasukan mereka memperoleh kelebihan awal sebelum aksi timbal balik di Thailand. Selangor FC dijangka memanfaatkan kelebihan bermain di laman sendiri untuk mencari kemenangan selesa, manakala Buriram United pula kemungkinan besar akan cuba mendapatkan jaringan penting di tempat lawan bagi memudahkan tugas mereka dalam aksi kedua nanti. Pemain-pemain utama Selangor FC dijangka menjadi sandaran besar dalam usaha memburu kemenangan.
Sokongan padu daripada penyokong tempatan juga diyakini mampu membakar semangat pemain untuk tampil lebih agresif sejak whistle permulaan. Selain itu, faktor mental dan kemampuan mengawal tekanan bakal memainkan peranan penting kerana final seperti ini sering memberikan cabaran berbeza berbanding perlawanan biasa. Buriram United pula semestinya tidak mahu pulang dengan tangan kosong. Mereka memiliki pengalaman luas beraksi dalam perlawanan besar dan sering menunjukkan ketenangan walaupun bermain di tempat lawan. Keupayaan mereka mengawal tempoh permainan serta melakukan serangan balas pantas boleh menjadi ancaman utama kepada pertahanan Selangor FC sepanjang perlawanan berlangsung. Pertembungan ini juga dijangka menjadi perhatian peminat bola sepak di seluruh Asia Tenggara kerana kedua-dua pasukan memiliki sejarah dan pengaruh besar dalam liga domestik masing-masing. Ramai pemerhati bola sepak melihat final Shopee Cup musim ini sebagai salah satu final paling seimbang dalam beberapa tahun kebelakangan ini kerana kekuatan kedua-dua pasukan dilihat hampir setara. Selain perebutan trofi kejuaraan, aksi final ini turut menjadi peluang kepada pemain untuk membuktikan kemampuan mereka di pentas antarabangsa. Persembahan cemerlang dalam perlawanan sebesar ini boleh membuka peluang lebih luas kepada pemain untuk menarik perhatian kelab-kelab lain di Asia. Oleh itu, setiap pemain dijangka akan memberikan aksi terbaik demi membantu pasukan mencapai kemenangan. Leg kedua final pula dijadual berlangsung pada 27 Mei 2026 di Thailand, yang pastinya memberi cabaran besar kepada Selangor FC sekiranya mereka gagal memperoleh keputusan positif di laman sendiri. Oleh sebab itu, aksi pertama di Kelana Jaya dianggap sangat penting untuk menentukan hala tuju perebutan trofi musim ini. Penyokong Selangor FC berharap pasukan kesayangan mereka mampu membawa bekalan selesa sebelum bertandang ke bumi Thailand. Secara keseluruhannya, final antara Selangor FC dan Buriram United dijangka berlangsung penuh dramatik, sengit dan syarat emosi. Kedua-dua pasukan memiliki kualiti tersendiri serta misi besar untuk menjulang kejuaraan ASEAN Club Championship Shopee Cup musim 2025-2026. Para peminat bola sepak pastinya tidak mahu melepaskan peluang menyaksikan aksi berprestij ini yang dijangka menghadirkan hiburan terbaik buat seluruh pencinta bola sepak Asia Tenggara.